Sebelum ni kita orang tak pernah tahu talian kecemasan ada 997. Yang tahu 999 je. Dia bagi tahu lah satu hari rakyat Malaysia rugi 2 juta akibat scam. Satu hari. Sehingga kan polis Thailand pun dia take note lah, iaitu pemakaian body cam. Ramai tak tahu yang kita polis sebenarnya dah ada kamera badan. Apa yang berlaku dengan kawalan yang diberikan oleh pihak polis. Presiden US Donald Trump dia pun kata polis dia bagus. Dia sampai nak jumpa ketua polis negara nak ucapkan terima kasih. Ada artikel mengatakan negara kita mendera anak-anak parti tu, di mana mereka ditempatkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke No Nothing Podcast. Hari ini bersama aku adalah Aidil dengan seorang lawyer. Betul. Kan hari tu No Nothing Podcast stop kejap, tiba-tiba comeback balik dengan guest seorang lawyer. Betul. Dikatakan rezekinya, aku pun terkejut dan nervous. Sebelum ni guest semua kawan-kawan, dan kita start secara santai. Boleh dikatakan ni season kedua lah. Kita start balik kan dengan Azri Abdullah. Selamat datang. Hello, Assalamualaikum. Terima kasih No Nothing sebab jemput saya. Tak apalah, lepas habis podcast kita menjadi kawan Aidil, kawan Syakir. Thank you sebab jemput saya. Saya pun tak ada ni lagi kontak lawyer. Alhamdulillah. Dapat klien. So basically No Nothing ni aku nak buat macam kontak sikit lah. Kita nak come back and this is the first episode lepas kita stop kejap. Okey lah, 4 bulan beroperasi, 100 lebih subscribers dan 100 lebih di YouTube. Okey kan? Okay, dan ada 3 video TikTok dan dekat Instagram 100,000 lebih. Maksudnya dia just go by content kan. Aku rasa kita ada orang kata penonton yang bukan genetik, Organik. Tak jumpa perkataan tu. Jadi terima kasih dan minta maaf sangat-sangat kita tak perlu buat studio. Allah, tak apa. Sebab memang planning aku this guy dapat, aku nak kena respect and be more proper lah. Tapi sebab ni and engkau pun humble and so kind dan sporting. Terima kasih. Selamat datang. Dia tak apa, dia bawa rumah. Orang cakap tamu datang bawa rezeki. Alhamdulillah. Ada rezeki lah ke rumah dengan studio nanti. Kita orang pun tak tahu nak masuk ke mana. Boleh tak kita nak tahu dulu ikon belia KDN 2024 yang Azri Abdullah menang. Dia sebenarnya program apa? Sebab aku nampak ada Aizat dengan CEO Busy. Kita orang fan bola. Nampaklah CEO Busy dalam scene bola sepak Kedah kan. Waktu dia ada kontrak dulu, cakap kenapa dekat sini? Ikon belia ni apa? Thank you Syakir, Aidil sebab jemput saya. Dan saya pun memakai jaket ikon belia KDN walaupun dah tak muat dah nak sendiri. Dah 2 tahun ikon belia KDN ni dia satu program di bawah Kementerian Dalam Negeri. Cetusan daripada Menteri Dalam Negeri sekarang. Sebab dia nak ada orang muda yang boleh bercakap tentang dasar-dasar keselamatan negara. Macam kita tahulah, KDN ni salah satu kementerian yang tukarlah kerajaan macam mana pun, KDN tu akan kekal sebab dia kementerian kanan. Ramai orang tahu bila cakap pasal KDN ni, kita ingat KDN jaga polis, jaga immigration, jaga penjara. Tapi sebenarnya bawah KDN ni ada 9 agensi. 9 banyak Dia ada polis, ada penjara, ada immigration, alamak dah start kira, ada lembaga penafisan filem, Finas bukan LPF, okay. Lembaga penafisan filem. Dia juga ada Eskom di Sabah. Dia juga ada agensi anti dadah kebangsaan pun ADK. Bawah KDN. Dan berapa dah tu? 6. Lepas tu jawapan dia dekat belakang ni. Dia ada APMM Maritim. Maritim. Kemudian dia juga ada Persatuan Pertubuhan Persatuan ROS 7. Tu dah 7. Lepas tu dia ada AKPS. Dan satu lagi adalah IPSOM. Dia kajian lah, Institut Kajian Keselamatan Malaysia. So ada 9. So ramai orang tahu yang the famous lah big polis kita nampak AI semua. So dia nak ada satu geng anak muda ni yang boleh cerita pasal benda-benda ni. So penganjur pun carilah, dia buat pencarian. Sebab ni program pertama, mungkin liputan dia tak selalu terkemuka. Memang first. Faham. So masa tu kami masuk, memang 14 orang. Dia macam style Akademi Fantasia sikit lah. Dia panggil perintis. Nak tanya tu sebab sebelum ni tak pernah nampak. Yes. Ini memang first time. Dan saya dimaklumkan akan ada lagi siri yang akan datang. Cuma tahun 2025 ni dia tak sempat sebab scheduling kot. Tapi saya difahamkan akan ada
pada sesi yang akan datang. Faham. So bila kita join tu, kita memang kena berkampung selama 3 bulan. Oh sama lah macam kena fantasi lah. Tapi tak adalah. Tak adalah hari dia ada dia macam, senang cerita hari wajib dia adalah hari Isnin. Isnin kena ada. Lepas tu kita berkampung di Ceras. So setiap hari Isnin 14 orang peserta ni akan bentang paper tentang kajian tentang keselamatan, and at the same time kita kena buat video-video penerangan tentang dasar-dasar tu. 1 minggu 4 video, kemudian ada presentation. So daripada 14 orang tu kita bersaing, ada undian semua. Tinggallah 6 orang. Daripada 6 orang tu alhamdulillah ke final. Dan final tu dia ada buat perdebatan lah. Orang kata makanan saya sikit lah. Kalau TikTok ni makanan CEO Busy, makanan Aizat. Betul perasan tak? Sebab waktu masuk tu saya ingat soalan pertama orang tanya, sebab kita nak kena present dekat social media. Berapa dia tanya, soalan saya ingat dia tanya berapa follower TikTok masing-masing. Saya masa tu baru 2 bulan buat TikTok. Buat apa masa tu, post-post pasal kenapa lawyer pakai hitam putih lah apa. Memang saya dengar tu saya paling sikit. Paling sikit lah. Masa saya ingat follower saya lah 200 orang. Nak dibandingkan CEO Wizi masa tu follower dia 100,000. Dia kalau post tu, kalau saya post dia nak kena plan dia post tu, sejam 2 jam dah belah-belah ribu lah, 40,000 dah view. Kita tunggu. But it's a good thing. Daripada situ saya belajar daripada exposure dan daripada kalau idea dengan Syakir follow TikTok saya kan, tengok nama saya Lawyer Kampung. Lawyer Kampung pun dapat nama daripada Icon Beli. Kalau tak ada saja fikir kan. Belajar pada busy lah. Dia tu hang kena pakai nama samaran ni. Dia yang bagi pakai nama catchy sikit. Ada memang tak kena ikut ilmu lah. Busy dah puji banyak dia. Dia busy boleh datang lagi next. Boleh jemput dia. So memang belajar dengan busy semua, dan hasil selain daripada alhamdulillah juara, traction TikTok pun naik daripada 200 sekarang 45,000 followers. Mostly on isu-isu KDN dan undang-undang lah. Tu overview Icon Beli KDN. Faham. Sebelum ni sekarang pun kita orang masih bekerja di airport dan tertarik dengan sebelum tu saya tertarik dengan Azri punya cakap lawyer kan. Boleh. Sorry lah. Saya nak tahu tu lawyer dulu ke join KDN dulu? Join Icon Belia dulu. Sorry lah, lupa. Sorry, minta maaf. Terima kasih. Saya teringat tu. Saya dah lama lah menjadi seorang peguam. Ini tahun ke-8 saya. Lama dah. Sebagai seorang peguam, dan waktu saya join Icon Belia KDN pun saya baru je buka. Saya join firm saya sendirilah. So tu ada masa lebih sikit, dah berhenti kerja dengan orang, dah ada firm sendiri. Dan saya memang seorang peguam civil dan also pembelaan jenayah lah. So bila saya dapat join KDN ni, memang dapat kenal polis, dapat kawan-kawan immigration, tu macam seronok sikit. Sebab selama ni saya kalau kat mahkamah memang bergaduh dengan polis. Yalah, kita membela orang dituduh kan. Betul. Tak adalah bergaduh bertumbuk ke apa, tapi banyak bersilat mulut lah. Bersilat mulut, saya kata A, polis kata B, polis tunjuk bukti ni, saya tunjuk bukti lain. So bila saya masuk Icon Beli KDN ni, dimensi tu lain sikit. Dulu dah asyik kena bil dengan polis, sekarang asyik kena kawan, kena faham apa dia orang buat. Itu benda menarik lah yang antara sebab kenapa saya apply untuk join Icon Belia sebelum ni. So idea tu lebih terbuka, lebih nampak, lebih memahami lah, memahami selepas kita tengok dunia di belakang uniform tu. Faham. Menarik. Tadi nak cerita pasal airport nak masuk Icon Belia KDN pun pernah pergi airport tu. Waktu kita punya 3 bulan tu, ada 1 minggu tu memang minggu immigration. So kami ada daripada kami yang ke airport lah. Saya tak pergi, saya ke tempat lain. Tu boleh cerita tempat lain lah, tapi ada yang pergi ke airport. So macam mana suasana dekat airport ni? Ada dengan Syakir dekat sana? Tak, kita orang dulu pernah on job training kat sana. Betul. Di KLIA? Di KLIA. Spesifiknya terminal lah. Counter, gate. Dan kita baru tahu berkenaan dengan cerita orang counter setting lah. Counter setting dan cerita spesifiknya counter setting dan cerita-cerita yang lain. So nak tahu juga semenjak kata apa, ada Datuk Suhaili masuk dekat AKPS dan ada banyak rombakan yang tengah berlaku. Adakah sekarang ni masih berlaku? Mungkin ada perubahan selepas pertukaran tu berlaku, ataupun macam mana? Ataupun sedikit sebanyak boleh share dengan kita. Alright. Aidil dengan Syakir masa kerja kat airport tu selalu nampak macam
warga asing dia lepak lama kat airport. Kita orang pernah aksis kan? Ada. Apa Inet Inet. Inet tu maksudnya macam mana? Apa ada masalah dokumen kena hantar balik ke negara dia. Maksudnya dia kena hantar balik lah. Hantar balik. Benda tu pun akan di assist oleh ni immigration punya orang lah. Betul. Dengan bergarinya kita orang tengok dia itu gambaran counter setting lah. Tapi saya sebelum nak masuk counter setting tu, saya nak cerita sikit lah pasal isu. Sebab KLIA ni pintu masuk utama negara. Faham. Kan, melalui jalan udara lah. Kita ada dekat antara pintu-pintu utama di Johor. Lapangan-lapangan terbang antarabangsa paling banyak orang is KLIA. Kita ada sepadan dekat Thailand, dekat Perlis. Betul. So ni adalah pintu masuk utama negara. Dan pintu masuk utama ni ramai orang ingat kalau masuk sepadan ni immigration sahaja. Sebenarnya tak. Dia ada immigration, ada PDRM bawah KDN. Kemudian at the same time dekat pintu masuk ni pun ada custom. Custom bawa Kementerian Kewangan. Dia check benda-benda yang terlarang masuk ke Malaysia ke. Kemudian kita ada pula Makis ni yang haiwan, tumbuh-tumbuhan. Fauna ni daripada Kementerian Pertanian. So banyak kementerian-kementerian yang terlibat dengan sepadan ni. So bila kita nak jaga sepadan negara ni, bila kita berurusan dengan negara luar ni dia macam banyak agensi nak kena deal dengan Malaysia ni. So macam mana? So bila fikir-fikir balik, akhirnya menteri sekarang dia decide, you know what, kita satukan je semua. So itulah lahir AKPS, Agensi Kawalan dan Perlindungan Sepadan. So lepas ni kalau Malaysia nak berurusan dengan negara luar, bab sepadan memang AKPS saja yang akan pergi ke depan. So itu sejarah penubuhan AKPS lah. Dan saya tahu pengarah AKPS sekarang, Datuk Suhaili, memang very good person. Dia ambil daripada PDRM, kita hantar ke AKPS. Dan kita dah dengar macam-macam cerita lah. Antara berita yang paling mengisaukan adalah apa yang macam Syakir sebut tadi lah, counter setting. So counter setting ni macam ni, kalau kita pergi ke KLIA, kita turun di luar negara, kita nak check in lah, nak masuk kat Malaysia ni, ada banyak counter. Ada banyak counter. So contoh 20 counter kan. Biasa kita random je lah, kita tengok mana yang kosong kita pergi. Tapi counter setting ni, dia orang asing, bila dia masuk Malaysia, dia nak masuk secara salah, nak masuk secara haram, dia akan dapat mesej daripada dia punya ejen, kau beratur dekat counter ni. Contohlah counter 8, kau beratur kat counter 8. So semua tu akan pergi ke counter 8. Sebab di counter 8 tu dah ada pegawai yang korup lah, pegawai yang buat counter setting ni. So bila lalu dekat dia akan bagi laluan rekod tu diubah. Pejam mata. Sebab biasa kan kalau kita orang luar masuk Malaysia, dia ada pas pelancong, pas pekerja. So dia akan setting dekat situ lah. Sebab tu dia panggil counter setting. Maksudnya dia set dekat mana untuk orang tu masuk. Dan antara benda yang pembaharuan jugalah untuk kita lawan counter setting ni, sebenarnya dah ada benda ni agak lama, tapi dia masih lagi berlaku. Kalau Aidil dengan Syakir lepas ni kalau pergi airport, tengok kan, orang yang jaga counter tu, dia tak boleh bawa handphone. Dia tak boleh bawa handphone. Pegawai yang jaga counter tu. Okay. Maksudnya bila dia kerja, phone ni kena simpan dekat tempat lain lah, supaya tak ada orang boleh contact dia. Faham. Sebab kita tak nak benda-benda counter setting ni berlaku. Sorry, ni dekat counter mana? Dekat counter KLIA lah. Counter immigration. Counter immigration. Ingat cek counter dia. Dia kalau nak tengok contoh dia, alamak saya tak ingat lah tajuk filem ni, tapi dia ada kat Netflix. Tajuk dia check in ke apa lah. Pernah tengok cerita ni cerita airport, Taron Egerton ni apa berlakon. ada dia pakai earphone. Yes, TSA. Okay. Saya tak ingat. Sama lah, dia pun tak boleh bawa iPhone kan. Dia sama. Situasi tu sama dengan dekat Malaysia. Tapi still berlaku lah, sebab orang kata kalau nak buat jenayah ni akal dia panjang. Betul. Akal dia panjang. So sebab tu bila saya tengok banyak laporan counter setting ni, kantoi, actually kita yang baca risau, tapi sebenarnya perspektif saya bagus. Maksudnya ada orang kantoi. Hari-hari kita dapat kantoi ke orang, hari-hari kita dapat tangkap orang, hari-hari kita dapat banteras. Kalau kita tak dengar langsung tu yang patut kita risau. Bila kita dengar tu sebenarnya bagus, sebab kita berjaya menangkap orang-orang yang terlibat dengan counter setting ni. Faham? Betul. Sikit sebanyak kita cuba mencegah lah benda tu berlaku. Betul, at least maksudnya kita ada tangkapan, kita ada banteras, kita dapat jejak, dapat hidu. Kalau kita dengar semuanya aman damai je, itu yang kita patut risau. Kau pernah dengar ada kes yang melibatkan wang ringgit yang sangat banyak? Berapa kes yang, orang kata apa
kes yang pernah keluar dekat berita ke apa. Keluar wang RM1 maksudnya apa? Keluar buat Maksudnya- cash keluar ke apa? Tak. Maksudnya counter setting tu dia Oh. Ni. apa ayat aku tak jumpa ayat aku. Ni. Orang yang terlibat yang counter setting dia punya kaya tu. Ya. Maksud Sebab satu dia, baru tanggapan je. kes. Sebab baru ni ada yang kalau tengok laporan berita ada kata siapa Sekejap, yang sorry. terlibat Kalau account- kata baru, ada AKPS lah. Ada AKPS. Okay. Oh, So ada AKPS. Sudah kena juga. tangkap? Yes. Kalau check, memang beberapa bulan hari itu ada laporan SPRM ada keluar berita. SPRM menahan beberapa pegawai AKPS. So orang kata AKPS ni dah baru wujud, sekarang dah terlibat dengan gejala rasuah dan sebagainya. No. Bagi saya, let it be. Sebab AKPS ni dia belum rekrut semua ahli baru tau. Sebab ketika dia tubuhkan, dia ambil daripada PDRM sikit, ambil daripada immigration sikit, dia ambil daripada agensi-agensi KDN yang ada. So bila dia ambil tu, kita tak tahu orang tu problematik ke apa ke. So at least sekarang ni kita ada ketua dan agensi yang tak cover. Baru sangat ni pun dah ada yang kantoi. So baguslah. So antara bila kita belajar dalam ICON bila KDN ni, nak siasat orang dalam ni susah. Nak siasat orang dalam susah. So bila dapat kantoi kan orang yang terlibat dengan counter setting ni, walaupun dah berada dalam KPS, bagi saya good move. Maksudnya orang dalam AKPS ni bagus. Dia memang tak nak ada anasir-anasir negatif ni ada dalam agensi baru ni. So once dah dapat tangkap tu, sebenarnya bagus kita Betul, berjaya tangkap. bagus. Memang kita patut keluar kan orang macam ni. Betul. Apa berkenaan dengan tangkapan counter setting dan soalan aku next adalah berkenaan dengan parti. Ini orang dah masuk ke dalam negara kita lah, which is ada yang tamat dia punya tempoh tamat untuk bekerja di negara kita dan sebagainya lah. Hari tu ada artikel yang mengatakan kita berjaya menangkap parti. Tapi ada yang di kalangan mereka yang ada anak-anak kecil. Betul. Dan mereka ni adakah ditangkap sekali ke, ataupun menempatkan mereka di mana, ataupun mereka pun di hantar balik sekali ke, macam mana punya proses? Okay, panjang ni kalau nak cerita pasal perata asing tanpa izin ni. Saya nak tanya lo, Syakir dengan Aidil, pandangan as orang biasa lah, orang Malaysia biasa. Bila berjalan-jalan kat Malaysia, terutama KL ni, rasa ramai tak perata asing? Betul, ramai. Ramai kan? Dia ramai sebab kita memang memerlukan tenaga kerja warga asing yang sangat besar dekat Malaysia. Sebab warga asing ni banyak terlibat dengan industri 4D. Dangerous, difficult, dirty, ke 3D, saya tak ingat lah. Benda-benda yang kita tak nak buat, buruh kasar. So macam mana perata asing ni masuk Malaysia? Sebenarnya dia melibatkan dua kementerian. Satu KDN lah. KDN ni yang kita approve kemasukan orang dan sebagainya. Tapi yang decide berapa ramai yang boleh masuk itu sebenarnya Kementerian Sumber Manusia. Kementerian Sumber Manusia ni yang akan menilai berapa warga asing yang boleh masuk Malaysia dalam satu tahun tu. Sebab kita banyak industri perlukan dia orang. Bukan sekadar industri perbuatan, industri sawit. Memanglah orang kata ambil pekerja orang tempatan. Tak, ni dia orang kerja yang angkat bilik sawit, benda berat-berat tu yang memang kita betul. Tak ada orang Malaysia lah yang sanggup untuk buat benda tu. Dan sebenarnya kalau bila saya masuk ICON Malaysia KDN ni, banyak benda pasal parti ni yang saya dapat tahu lah. Contoh macam tadi saya masuk rumah ni, ada guard house lagi kan. Kalau nak tahu, kita ada peraturan sebenarnya. Guard house ni kalau warga asing hanya pada negara Nepal saja. Dia tak boleh Indonesia ke Bangladesh. Dia mesti Nepal saja. Sebab dia ni macam ada latihan sikit. Dia ada latihan bahagian keselamatan lah, dan memang specialise untuk hantar tenaga kerja keselamatan ni. Kemudian kalau biasa pergi isi minyak dekat Petronas, kadang nampak yang jaga kaunter tu warga asing kan. Betul. Sebenarnya tak boleh tu. Sebenarnya kalau kat isi minyak, warga asing boleh jaga pump, jaga kaunter semua tak boleh. Yang cashier tu kan. Itu sebenarnya kerja untuk rakyat tempatan. So saya buat pesanan ni, kalau ada nampak, bolehlah buat laporan kepada immigration. Dia memang akan datang ambil tindakan. So okey, kenapa masalah parti ni dia macam berleluasa? Satu, macam kita bincang ni lah, ada kemasukan secara haram. Dan waktu minggu immigration di ICON Malaysia KDN tu, saya pergi ke Morib. Kalau tengok video TikTok saya yang paling famous tu, yang dalam hutan tu. Memang saya join polis hutan, masuk hutan. Adalah orang komen, kenapa pergi hutan pakai kasut. Betul, kasut Jordan lah. Itu yang pergi 2 jam, balik 2 jam. Dia sebab waktu pergi tu, pengajar cakap kita pergi
Bukit Aman. So kita pakailah kemas-kemas kan. Itu saya tengok tak kena masuk hutan dah ni. sampai Bukit Aman cakap okay, kita akan pecahkan peserta pergi ke different. Ada yang dalam tu je, ada yang Pandai pergi dia. ke traffic. Saya kena paling jauh. Pergi ke Morik, pergi 2 jam, balik 2 jam. 2 jam Tapi seronok memang pengalaman lah, berkhidmat sebentar bersama dengan Merasa kan. PGA, Pasukan Gerakan ARM. So kita tengok lah macam mana dia orang ni pergi dahsyat nak masuk Malaysia. Dia orang akan sanggup menyorok dalam semak tu selama 3 hari. 3 hari. Dia akan menyorok kat dalam lumpur. Tengok line clear dia. Sungguh sampai line clear. Dan kalau ikut PGA macam kita ni, kadang satu kereta Wira tu boleh masuk sumbat dalam 20 orang. Bila ada ejen datang ambil 20 orang masuk, terus jalan. Macam mana dia orang buat? yo. 20 Desperate orang time. Ini time. bukan counter setting. Ini wild sikit lah. Itu Ini yang saya level ambil ni. kalau Morik tu biasa kita berdepan dengan Perantara Cinta izin daripada Indonesia lah. Itu biasa problem kat situ. Morik. Dan kedua, problemnya adalah bila pendatang asing ni banyak dia masuk ke Malaysia secara sah. Dia dapat lawatan kerja, pas lawatan. Tapi bila dia masuk ke Malaysia, banyak dia orang kena scam. Ini saya kesian juga. Dia sepatutnya macam contoh, dia dua lah keadaan. Satu, company tu request untuk bekerja, datang-datang tengok kerja tak ada. Faham? So dia orang nak pergi mana? Siapa nak hantar dia orang balik? Dia orang ni pun datang dah selai sepinggang. Ataupun kedua, dia orang datang kerja kat sini, lepas tu dah habis kontrak, majikan tak renew dia orang punya Banyak lesen. jadi. Dia panggil levy tu, dia orang tak bayar. So dia orang pun tak boleh kerja. Terpaksa lah dia orang ke sana sini. So itu problem dia. Kenapa ada lambakan parti dekat Malaysia? Sebab kita ada majikan yang tak bertanggungjawab lah. Sebab mostly dia orang masuk untuk kerja. Dan apa yang immigration dah buat untuk bantu benda ni, kita ada panggil satu hari tu, dia 2 program. Satu dia panggil repatriasi migrant, which is kita tahulah kalau duduk kat Malaysia ni secara tak sah, korang kena tangkap, kena masuk penjara, penjara kerajaan tanggung kos. Lepas masuk penjara tu, kita pula nak hantar dia orang balik ke negara asal. So sekarang ni kerajaan cakap, kita ada repatriasi migrant, you serah diri, datang sendiri kepada immigration akan bagi denda RM200-500 dan kau kena beli tiket flight kau sendiri balik. Maksudnya itu program. Yes, serah diri secara sukarela, tak payah masuk penjara, bayar denda, beli tiket kapal terbang sendiri, balik. Selesai. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa, bayar denda sajalah. Itu yang saya selalu cakap kepada, dalam video-video saya kata kepada warga asing, kalau ada yang mendengar, saya akan buat video set ni musim raya. Saya kata kalau nak balik, serah diri. Nak balik raya, serah diri kepada immigration. Tapi dan ini program bagus lah, tu satu. Kedua, program dipanggil RTK, Rehabilitasi Tenaga Kerja. Dia macam saya cakap tadi, parti-parti yang kena tipu dengan majikan, dia boleh pergi kepada immigration akan buat RTK dan tempat dia orang semula ke industri-industri yang memerlukan pekerja asing. Tak perlu panggil orang luar. Yang ada sekarang ni kita hantar terus ke industri-industri lain. So itu satu benda yang program yang memudahkan. Sangat bagus dan bagi saya membantu untuk kita hantar. Selain daripada dapat hantar orang balik, dapat kurangkan pendatang asing, dapat pula kutip denda banyak tak silap saya tahun lepas dalam puluhan juta je kita kutip. Itu sahaja. Dan memang ada orang nak balik. Memang dia orang nak balik. Ada yang bila saya buat video tu, ramai warga asing DM saya tanya macam nak balik. Ramai kalau buat video tu memang kalau buka DM 90 80. Okey, biasa standard. Kalau orang tengok apa cara dia boleh buat? Cara maksudnya warga asing. Contohlah dia pergi ke mana-mana jabatan yang boleh terdekat. Bukan balai polis, immigration. Sorry. Jangan pergi balai polis. Pergi balai polis lain. Sorry. Masalah pergi immigration. Dan kalau untuk warga asing, boleh check dekat website, check repatriasi migrant tu bila buka program dia. Hari tu kita dah buka siri pertama, kita dah tutup. Masuk ramai lagi yang minta, kita dah buka siri kedua. Semua saya tak ingat siri kedua ni berapa lama tempoh dia, boleh check. Dan RTK tu pun kita akan ada siri-siri lah, kita akan buka. So bila buka, warga asing tolonglah pergi untuk bantu diri anda sendiri. Sebab kita nak semuanya selamat. Betul. Dan kita faham situasi ada majikan tak bertanggungjawab dan sebagainya lah. Okey, kalau macam kita orang ni yang kita nampak macam ada pendatang asing ni yang cakap apa, diorang kita tahu dia pun dah habis kontrak kerja kan. Kalau kita ni platform, macam mana kita nak mengadukan benda tu kat immigration? Boleh buat immigration, dia ada hotline dia. Ada Ada hotline dengan dia punya
aplikasi kot. Saya tak ingat pula aplikasi tu apa. Di mana kita memang boleh hantar laporan untuk minta immigration datang serbu ke, immigration untuk datang check kawasan tu ke. Memang ada. Memang kita boleh buat laporan dan dia orang ni macam polis lah. Dia orang macam polis. Dia orang akan, kalau dia orang tak datang, polis yang datang. Tapi biasanya hal-hal melibatkan pendatang asing ni memang immigration lah. Kalau tengok 999 tu selalu betul, immigration buat tindakan. Saya ambil lupa, saya dah bimbing panjang soalan Syakir tadi pasal anak-anak. Jauh. Sebab itu saya ulang balik lah. Ada artikel mengatakan negara kita mendera anak-anak parti tu, di mana mereka ditempatkan. Okey, dia macam ni Saya sebagai seorang pengamal undang-undang, saya percaya pada konsep tak ada anak-anak yang bersalah. Kan kita lahir, kita tak minta siapa mak bapak kita, kita tak minta lahir sebagai bangsa apa, agama apa, sebagai warga negara apa sekalipun. So hatta anak-anak parti sekalipun, itu adalah dia orang insan tak bersalah. Dia orang tak minta pun lahir kepada satu pasangan pendatang asing tanpa izin. Dia orang tak minta. Dan kita dekat Malaysia ni, kita mengiktiraf Konvensyen Antarabangsa Kanak-kanak. So kita lindungi hak mereka. Kanak-kanak memang tak boleh duduk penjara. Memang tak boleh. Itu memang satu perkara yang tidak dibenarkan oleh standard antarabangsa sekalipun. Sebab dia orang tak bersalah. Tapi bila ibu dan ayahnya adalah orang yang bersalah, telah melanggar undang-undang immigration, ke mana kita nak hantar anak-anak ni? Dan ada juga anak-anak yang lahir ketika dalam tahanan. So dan situasi dekat depo Malaysia ni, kalau pernah pergi depo kita ni okey. Cuma kita banyak sangat warga asing dekat dalam depo tahanan ni. Ramai orang kata kenapa suka tahan, dah tahu tahan, hantar je lah balik. Kita ada problem ada warga asing yang dia lahir dekat sini, dokumen pun tak ada. Contoh saya ambil pada negara Pakistan lah. Saya ambil contoh negara Pakistan, datang kerja sini, dah berkahwin kat sini, anak-anak dia lahir tak daftar. So bila kita nak hantar balik, kita kena deal dengan kedutaan negara tersebut. Dan kedutaan negara akan check dengan kerajaan dia. Kerajaan dia akan check dengan daerah-daerah dia. Daerah-daerah dia check dengan orang kampung dia. Nak check betul ke ni rakyat kita. So proses tu lama. Sangat lama. Sebab tu kita bukan sengaja nak tahan warga asing, tapi sebab kita nak hantar, negara nak terima tu, tak boleh bagi jawapan. Itu yang lama sangat. Tapi kalau kamu ditahan, contohlah kamu ditahan, ada pasport, cepat je balik. Seminggu tahan balik dah. Ni problem ni bila orang tu tak ada dokumen langsung. Dan apatah lagi melibatkan kanak-kanak ni lah. Kalau kanak-kanak ni lahir, mak ayah dia pula dah tak ada, meninggal, siapa nak bantu dia orang ni? So bila tengok keadaan ni, KDN sekarang, bawah Menteri Dalam Negeri, dia perkenalkan satu program dipanggil sebagai Baitul Mahabah. Rumah kasih sayang, di mana di Baitul Mahabah ditempatkanlah kanak-kanak parti ni. Dan dia selain daripada kanak-kanak, ibu pun ada, terutama kepada anak-anak yang masih dalam keadaan menyusu. So ibu dia pun ada tempat dekat situ. Dia macam kalau pergi tu, saya tak ada buat video tu, tapi kawan-kawan saya Aizat mana yang pergi, dia ada few orang. Kalau nak cari video Baitul Mahabah ni, boleh cari je kat TikTok, Baitul Mahabah, ataupun cari #IconBelaKDN. Tengoklah, semua tu ada. Macam tadika, tempat kanak-kanak bergembira, banyak kemudahan ada. Yes. Kira dia satu tempat penempatan sementara lah. Sementara dokumentasi mak ayah dia orang selesai, dia akan dihantar pula. Tapi kata kanak-kanak tu dia ada had umur antara berapa ke? Okey, kalau kanak-kanak ni biasa kalau definisi kanak-kanak ni bawah 18 tahun lah. Bawah 18 tahun kita akan hantar ke sana. So dan Baitul Mahabah ni, saya ingat waktu mula-mula kami join Icon Beli pun, dia baru, inisiatif sangat baru. Masa tu baru ada 3, dan makin lama makin bertambah. Tak silap saya, saya tak ingatlah jumlah terkini berapa. Tapi kalau tuan-tuan boleh tengok laporan akhbar, sentiasalah KDN akan umum buka Baitul Mahabah dekat sini, buka Baitul Mahabah dekat sini. Sebab kita tahu kanak-kanak ni tak bersalah. Betul. Dan kita nak pastikan dia orang ni tak kenalah tempias kesalahan mak ayah dia orang. So bila dia orang cakap Malaysia ni layanan buruk apa semua, not true. Kita boleh improve, we can do more. Tapi dari segi kanak-kanak, kita memang sangat beri perhatian, kita sangat adil. Dan menteri sendiri memang diturun, bawa wife dia sendiri pergi melawat tempat-tempat ni, bagi sentuhan dia sendiri. Sebab he's very passionate, sebab dia kesian tengok budak-budak ni. Dan tu memang orang kata apa,
Dia bukan alternatif. Dia orang panggil apa? Program baru. Yes, dia program. Tapi sayang tu lah. Bila kita kadang buat video dia, orang cakap, kerajaan bela orang luar pula semua kan. Betul. Astaghfirullahaladzim. Tak, bagi aku ni budak-budak. Dia tak bersalah. Dia tak bersalah. Yelah, bagi kita aku dengan ID dia macam tak more sangat ke politik, tapi bila segi fahaman kemanusiaan beri kemanusiaan, benda bagus lah kita asingkan kanak-kanak. Bukan asing dengan mak bapak dia, kita tempatkan dia tempatnya khas yang ada beberapa ibu pun boleh ditempatkan dekat Baitul Mahabarat supaya menjaga anak dia lah, dengan anak faham. And then dia punya prosedur, maksudnya nak dihantar pulang tu sama je kan. Sama. So sementara dan kita ni immigration akan uruskan, check dengan kedutaan dia orang. Faham. So kita buat extra work sebenarnya. Kita buat extra work untuk hantar orang pulang. Sebab itulah saya cakap tadi, kalau ada repatriasi tu, daftar sekolah balik. Kejap lagi kalau boleh terjumpa Bangla ke apa kan. Tak kira nak balik. Nak balik tak? Nak balik raya. Nak balik raya ke tak? Balik. Raya pun nak dekat 5 bulan lagi. So tak lama. Tak lama lagi. So boleh tengok lah program repatriasi migrant ni. Faham. Apa tadi pasal parti dan pasal Baitul Mahabah, dan nak masuk kepada aku nak masuk kepada kes scammer, tapi tak nak masuk macam awal sangat. Aku nak masuk selepas ni. Boleh? Okay. Nak go kepada hari tu apa, kita ada ASEAN punya perhimpunan panggil. Katanya polis membuat satu bukan nak kata pergerakan, tapi diorang, aku go spesifik lah, diorang bagi info kepada rakyat tentang penutupan jalan, pergerakan itu, pergerakan ini, lebih more infografik dekat social media. Jadi rakyat dapat info yang lebih bagus dan tepat, senang untuk merancang perjalanan. Betul. Aku tak cakap rakyat Malaysia kita ada yang marah, ada yang tak marah. Ada je yang marah kan, kata marah, jalan jam pun. Tapi nak kata perkataan reform tu sendiri, kau boleh explain sikit apa yang dikatakan reform tu? Reform polis Reform polis. Tu lah macam saya cakap, saya dengan polis ni memang bergaduh. Ni lah masa-masa manis lah. Saya tak adalah bergaduh polis. Saya jumpa ramai polis-polis yang bagus. Dan dalam pengalaman saya sebagai seorang pegawai, saya lagi banyak jumpa polis yang bagus daripada polis tak bagus. Banyak polis yang baik, memang nak beriman untuk negara. Tapi tak dinafikan, polis adalah satu institusi yang tahap kepercayaan dan integriti dia sedang mengalami proses penambahbaikan lah. Sebab polis ini agensi paling berkuasa dekat Malaysia, yang deal dengan rakyat Malaysia hari-hari. Kalau orang sebut KDN, first benda polis. KDN polis. So bila ada isu melibatkan polis, memang benda tu akan mendapat perhatian sangat luas lah. So daripada kisah penutupan jalan tu, dia untuk persidangan ASEAN. Actually persidangan ASEAN tu sangat bagus sebab dia dipuji oleh ramai orang. Delegasi antarabangsa pun rasa selamat dengan apa yang berlaku, dengan kawalan dia berikan oleh pihak polis. Sebagai contoh, Presiden US Donald Trump, dia pun kata polis dia bagus. Dia sampai nak jumpa ketua polis negara, nak ucapkan terima kasih. Dia kan, kalau pernah dulu zaman saya belajar dekat dekat Universiti Malaya, masa tu Presiden Obama dia pernah datang. Dia akan naik kereta dia orang kan. Kalau nak tahu pasal Obama datang ni, dia ada sniper semua. Dia letak atas dewan-dewan chancellor, ada sniper. Dan bila kereta dia lalu, kita punya wifi semua akan kena potong. So dia punya dahsyat tu. So bila polis kita ni dah make sure lah, macam okay lah, kita nak pastikan laluan dia ni laju, biar dia pergi laju, balik pun laju. So jangan bazir dengan masa rakyat Malaysia. So memang a good thing. Tapi reform polis ni kita tak nak lah cakap pasal power jaga jalan je. Faham. Dekat persidangan ASEAN, satu benda yang buat ramai orang bangga dengan polis kita, sehingga kan polis Thailand pun dia take note lah, iaitu pemakaian body cam. Kamera badan. Ramai tak tahu yang kita polis sebenarnya dah ada kamera badan. Kan kita menggesa supaya ada kamera badan dikenakan kepada polis kita. Actually kita dah ada, cuma belum menyeluruh. Okay, saya cerita sikit lah boleh. Cadangan ini bermula daripada tahun lepas 2024. Dan bila 2024 tu kita peruntuk dalam 1,000 kamera kepada 1,000 pegawai. Dan kemudian tahun ni kita tambah dalam 7,000 lagi. Tetapi body camera ni hanya terpakai kepada polis-polis yang melakukan rondaan. So tak semualah, macam
Polis kat pejabat tu tak nampak lah body camera ke apa kan. So mostly polis yang ronda yang hari-hari bertemu dengan rakyat Malaysia ni, dia orang kena pakai. Memang ada. Dan kalau tengok gambar besar, memang boleh perasan lah. Besar tu. Dia letak mana? Dia letak dekat sebelah atas, sebelah sini. Dan bila polis-polis Thailand datang persidangan ASEAN tu, dia kagum dengan polis Malaysia. Sebab Thailand pun ada. Cuma Malaysia ni lagi power. Dia tak boleh usik. Maksudnya rakaman kamera tu polis kita tak boleh usik, tak boleh nak ubah atau nak delete. Dia solid lah. Maksudnya dia macam satu kotak yang dia rekod je apa yang berlaku. Benda ni bagus lah untuk menambah keyakinan orang kepada PDRM. Make sure PDRM ni pegawai tak terlibat dengan salah laku. So bagi saya itu adalah reform yang sangat-sangat besar lah. Sangat-sangat besar. Dan saya itu reform pertama saya suka. Tahun lepas cerita yang hangat kat Malaysia ni lah Sheriff movie. Kita orang ikut beli KDL tengok apa-apa masa filem tu keluar. Memang seronok. Dan kita tahu dalam polis ni ada JIPS, macam watak Sheriff tu lah. Dia daripada Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard. Dia orang ni polis yang tangkap polis. Betul, tangkap polis. Tapi itu pun kadang ada orang kritik. Orang cakap polis kot, mana nak tangkap polis So kerajaan dengar benda tu, kita buat pula IPCC. Dipanggil alamak tiba-tiba lah, Independent Police Conduct Commission. Maksudnya polis korup tak adalah polis korup. Dia lebih pada tu. Tapi betul, kalau korang berdepan dengan polis yang melakukan salah laku, boleh buat laporan kepada IPCC. Boleh email, boleh hadir ke pejabat, dan boleh sampaikanlah aduan tu. Faham. Tapi IPCC ni pun dia bukan sekadar ambil laporan berkenaan dengan salah laku polis. Kebajikan polis pun dia orang jaga. Dia orang akan buat lawatan ke balai-balai, tengok balai mana yang sebab Perdana Menteri dia macam cakap takkanlah hang nak dengar pasal polis tak buat kerja je, polis teruk je. Hang kena bantu tak tengok kebajikan. Sebab masalah, tadi saya lah, masalah rasuah, masalah salah laku semua bermula apabila tak cukup, fasiliti tak cukup, pendapatan rasa tak cukup. So dekat situ masalah rasuah. Saya tak nak masuk lah isu apa itu. Kalau jemput saya next episode, kita boleh buat episode kenapa rasuah berleluasa kat Malaysia. Tapi itu antara punca. Dan itulah apa yang IPCC ni cuba untuk bantu. So kita dah ada body cam, kita dah ada IPCC. Bagi saya itulah dua reform polis yang paling besar lah yang saya suka bila tengok KDN akhir laksana dengan perkara tu. Faham. Tapi kan bila cakap pasal tangkapan rasuah semua kan, saya macam tertanya lah, kenapa bila kita tahu tangkapan rasuah tu selalunya yang terlibat tu contohnya pada pegawai utama. Kenapa yang contoh diorang ni gaji mungkin dah besar kan? Betul. Diorang ada macam-macam kelebihan. Betul. Kan? Tapi still ada benda tu lagi. Okay, dia macam ni lah. Dalam polis ni, soalan difficult ni. Dalam polis ni, saya boleh cakap, sebab tu bila Perdana Menteri kita cakap pasal nak lawan rasuah, lawan rasuah, kita rasa macam alah balik-balik ulang masalah rasuah. Tak penat ke? Actually masalah rasuah terlalu teruk. Dia terlalu teruk sampai kita rasa rasuah tu dah terbudaya. Dan saya tak nafikan memang masalah tu ada dalam anggota polis kita. Dan dia bukan saja melibatkan anggota-anggota bawahan, anggota-anggota yang berpangkat pun turut terlibat. Dan dia susah sebab kalau kita join, kita orang biasa, kita civilian, kita bukan kita panggil pasukan regimental. Regimental ni macam polis, macam tentera. Dia ni satu disiplin yang apa-apa hal pun kita settle dalam. Jangan cerita dekat orang luar. Sebab itulah bila ada IPCC ni, dia beri ruang sebenarnya kepada polis-polis yang baik ni. Bila dia nampak benda-benda yang tak betul, dia boleh buat laporan ke IPCC. So satu agensi di luar polis untuk dia sampaikan aduan tu. Banyak benda ni berlaku bila polis-polis baik ni dia tak tahu nak mengadu kat siapa. Dia diam. Sebab dia nampak benda tu apa masalah dia, dan dia rasa risau siapa yang aku boleh percaya. So pergilah ke IPCC. Situ tempat untuk anda buat aduan sekiranya nampak masalah-masalah yang berlaku ni. Tak dinafikan. Dan menteri kita pun tak pernah berdalih daripada masalah ni. Memang dia akui memang ada problem. Ketua Polis Negara pun akui kalau ada problem sila buat laporan, dan dia orang akan siasat dan dakwa, tak akan bagi perlindungan kepada mereka yang ternyata buat masalah ni. Faham. Betul. Rasa itu lah yang topik yang kita nak go more deeper kan. Rasa yang
soalan ataupun lepas pada ni kita nak tanya lebihkan kepada pro tips. Oh, pro tip. Sebab tengok video kau kadang-kadang ada share banyak pro tips dan kita nak korek dan keluarkan balik kan. Kita go very simple. Okay. Prosedur kalau accident, apa yang kita nak kena buat? Okay, kalau accident kemalangan jalan raya lah. Apa-apa. Okay, jalan raya boleh. Jalan raya, okay. Kalau accident, kalau anda pihak yang melanggar atau pihak yang dilanggar, tenang je. Okay, tenang saja. Pertama sekali, alih yang kenderaan tu ke tepi. Sorry. Sebelum alih yang kenderaan, lepas terlibat kemalangan, tu keluar ambil gambar. Jangan alih lagi. Jangan alih lah, ambil gambar kenderaan. Tapi kalau jam ke apa? Ambil gambar lu. Dah memang jam dah. Dah memang jam. Faham. Tu ambil gambar dulu. So saya sendiri pun pernah terlibat dengan kemalangan. Lagi saya ingat saya terlibat dengan kemalangan sebelum Christmas. Masa tu memang jalan semua nak balik kampung. Saya minta maaf lah Christmas tahun 2017 tu. Jalan raya nak balik ke selatan tu jam pula. So ambil gambar. Lepas tu alih kenderaan ke tepi. Okay, alihkan kenderaan ke sebelah tepi. Dan kalau korang terlibat kemalangan di Plus Highway, contohnya memang ada polis. Bantuan yang bergerak. Dan dia orang biasa akan nampak, dia akan ajak pergi ke, macam pengalaman saya sendiri, dia akan ajak pergi ke R&R terdekat. Dia akan tunggu ambil laporan kat situ dan dia akan keluarkan laporan polis. Itu kalau di Plus lah. Kalau di lebuh raya lain, lepas dah ambil gambar, katalah dua-dua pihak dekat situ dilanggar, pergi ke balai polis dekat, buat laporan. Dan laporan polis ni dia akan diterima laporan daripada dua-dua pihak. Kemudian dia akan pergi ke tempat kejadian dan dia akan buat siasatan lah, dia ambil gambar sebagainya. Sebab tu saya cakap tadi ambil gambar dulu. Sebab bila pergi kadang-kadang tempat dah dibersihkan, kadang-kadang lain ambil gambar dulu supaya senang boleh bagi polis. Dan kemudian untuk bukti. Bila dah dapat laporan polis tu, kena tunggu hasil siasatan daripada polis trafik. Dia akan keluarkan laporan siasatan, dia akan tunjuklah siapa bersalah ke, siapa tak bersalah ke, ataupun dia tak pasti ke apa. Dan yang paling penting, untuk semua pengguna Malaysia, saya anggap semua orang baik lah. Semua orang yang berada kat atas jalan raya ni ada lesen, ada insurans. Bagi tahu insurans kita dah settle. Itu aja. So jangan tertipu kalau ada orang kata, contohlah, mungkin kan saya banyak agak beberapa situasi tiba ada orang dapat saman. Dulu 2-3 tahun terlibat kemalangan, dia pernah terlanggar orang ke, terlanggar kita, dapat surat saman lah, dia kena saman. Apa nak kena buat ni? Nak cari lawyer lah apa tak. Saya, kalau dia orang call saya akan cakap, puan ada insurans tak? Ada. Puan pergi bagi tahu insurans puan. Itu saja. Insurans anda akan sediakan peguam untuk bela anda. Kalau anda disaman di mahkamah. Memang ada tak payah pening kepala lah. Sebab itulah kita bayar insurans ni. Itu pro tip saya lah kalau terlibat dengan kemalangan. Satu lagi, jangan percaya tonto lah. Baru nak cakap. Jangan percaya tonto. Pernah tengok dekat ada orang-orang yang ada pengalaman lah, dia orang update ke apa kan. Daripada tengah nak pergi tepi, dia alihkan kita 300. Betul. Tak perlu. Dan korang tak payah bayar pun. Tak perlu. Dan sebab tu saya pun pernah, waktu saya kemalangan tu, terus tiba-tiba ada orang. Macam mana? Saya selalu cakap, apa bang, saya macam mana? Saya selalu cakap, saya play the lawyer card lah. Tak apa, saya lawyer. Saya tahu lah apa nak buat. Sekejap dia pun duduk tepi tu dia belah. Okay, boleh share sikit kalau menghadap towing. Sebab aku pernah kawan-kawan cerita, dia cakap, lawyer ni dia tahu je pasal apa second apa panggil apa, first party, second party apa, yang insurance cover lah kan. Ya, betul. Okay. Lepas tu dan tekan-tekan, abang sign dulu. Dia orang nak sign je silapnya. Jangan. Nasihat saya lah. Okay, saya tak katalah semua tonton ni salah. Orang cari rezeki, cara cari rezeki masing-masing. Bagi saya lah, kalau anda ada insurans, call je nombor insurans tu. Settle. Dia orang akan ada towing. Betul. Okay, better lah kita guna towing daripada insurans kita sendiri, yang insurans kita bayar. Waktu kita call tanya, insurans saya cover tak towing? So towing saya ni lah, check dengan insurans. Kalau tiba orang driver towing minta saya, mana ada insurans kata tak payah bayar. Biasa yang kita kena bayar pun duit tol lah. Kalau hantar ke negeri kita balik, biasa duit tol saja. Faham. Tak ada. Kalau ada call towing insurans anda, no issue. So tak apa, tunggulah towing tu datang. Jalan dah memang jam. Apa nak takut? Duduk kalau kereta, relax. Tunggu je lah. Letak apa simbol bahaya alam. Tunggu je lah towing kita sampai. Yalah, benda-benda jadi je. Sebab benda selalu actually wanita kan.
Ya, betul. Dah di masa-masa Tak nak lah sesi lelaki pun ada panik kan. Saya terlibat first Kau malam jangan main panik. jantina, Panik. betul. Tapi betul, jangan takut. Call je nombor insurans. They will help you. Menarik. Okay, nak pro tip apa lagi? Ui, menarik. Ada apa lagi? Kejap. Tak adalah. Tadi kata nak tanya pasal scam tu. Ya betul. Tak sebelum tu nak tanya pasal ni tu. Ni saya punya saja nak tahulah kita macam nak, mungkin ada orang tak tahu kan pasal polis lah. Ni pasal polis. Pasal polis. Dia tentang pasal roadblock. Okay. Sebab saya pernah dengar orang yang beritahu kata roadblock ni adakah dia arahan daripada pihak atasan dan maksudnya dia ada jadual dia buat roadblock ataupun dia boleh buat mana-mana tempat je. Okay, roadblock ni dia ada dia ada beberapa jenis lah Okay, satu ni roadblock rutin. Okay, polis akan check. Dan kena ingat lah, yang buat roadblock ni bukan polis je, JPJ yang buat roadblock juga. So kadang-kadang roadblock tu JPJ, kadang roadblock tu polis. Ni habis dua-dua kena kadang semua polis ni kadang yang buat tu JPJ. So kadang dia rutin, dia check. Dia check lah. Itu yang dia check. Apa ni, lesen ada getak, insurans ada getak. So kalau sama, kadang rutin. Ataupun kadang-kadang kalau kita tengah balik tengah malam, ada roadblock lah tiba-tiba. Tu boleh jadi dia tengah mencari orang yang dikendaki. Dia cari orang-orang yang wanted kan. Contoh macam polis tengah siasat kes penculikan, dia akan buat roadblock. Dia nak kepung, dia nak tapis orang yang keluar tu. Biasa boleh tengok lah, kalau dia buat roadblock memandu tu, dia berhenti, lesen IC jalan. Atau banyak tengok motor kena tahan, tu roadblock lah. Tapi biasa kalau dia suruh buka tingkap, dia suruh suluh ke belakang tu, itu memang dia tengah cari sesuatu. Yang suruh buka bonet. Yes, saya tak nak beritahu polis cari apa kan. Kalau dia beritahu dia cari apa, tak boleh lari lah penjenayah tu. Tu satu. Cuma itulah, dalam roadblock ni ada satu yang saya kurang sikit lah. Saya harap ada penambahbaikan berlaku. Dia kalau budak motor, saya tak tiba motor, tapi berkawan dengan ni, berkawan CEO busy. Budak naik balik nama tu. Dia cerita saya, dia kata Azri, tengok sikit. Dia ada orang panggil Pukat tau. Pukat. Betul. Tapi bawa motor dia tahu kan. Maksudnya asal motor je tahan. Betul. Penat tu, kalau tahan tak apa. Kadang ada yang bawa balik masjid, macam-macam orang masjid kena tolak motor pergi ke balai. Bagi saya kena ada perubahan lah. Okay, kena ada perubahan, kena ada. Sekarang ni pun kita dah digital kan dah. IC semua, just check nombor plate saya. Bagi saya tak ada keperluan lah. Dia kadang tolak motor sampai ke, dia terus rampas kunci, tolak motor sampai ke balai. Lepas tu daripada balai tu tak ada apa-apa, terus balik. Dah bazir berapa jam tu. Kesian orang. So bagi saya, kita selesaikanlah masalah Pukat ni. Kalau saya nak ada reform, saya harap dari segi roadblock, itulah yang lain tu biasalah tu, kita berdepan dengan roadblock untuk keselamatan. Dari Pukat ni, orang yang naik motor sakit sikit lah. Saya faham. Okay. Aku dah faham apa yang kau maksudkan. Soalan macam ni, boleh ke polis buat roadblock sesuka hati? Saya tahan orang. Maksudnya contoh kita orang berdua kan, buat roadblock. Sebab nak tahu, maksudnya untuk buat roadblock tu perlukah ada pegawai tertentu yang turun ataupun dia bukan roadblock, dia panggil tahanan lah. Boleh tak polis tahan kita tiba-tiba kat jalan ke, kat jalan kat mall ke? Jawapannya boleh. Okay, jawapannya boleh. Tapi sorry, aku faham lah yang tiba-tiba tahan tu dia macam suspek ke apa kan. Tapi yang buat roadblock sesuka hati, maksudnya dia tak ada pakai kon ke apa, dia alih motor sikit, dia cuma pegang benda tak boleh. Tak boleh. Itu soalan kau ada kan? Tak boleh. Faham. Dia biasa kalau roadblock ni dia akan ada proper equipment semua lah. Sebab kadang-kadang kita jumpa kan, adalah pernah rasa kan, kena benang pegang bendera merah je. Dia park kereta tepi, bendera merah, and then kita kena tak boleh. Biasa kalau ada roadblock ni mesti akan ada kon, operasi khas lah. Sebab tu kita nak tahu. Kalau polis tu naik motor, kita tak ada identiti polis ke apa, kita boleh ragui sebenarnya. Kita sebagai rakyat, kita ada hak untuk tanya dia, betul ke ni polis? Betul ke ni polis? Dia nak tahan kita boleh. Polis ada hak untuk tahan kita, tapi dia mesti tahan kita dengan alasan yang dia kena sebab yang munasabah. Macam mana kita nak tahu dia tu? Okay, first kali kita kena, ini mungkin rakyat Malaysia tak berani buat lah. Saya pun pernah buat video masa saya baca komen. Kita ni timun dengan durian. Kita ni timun lah, boleh durian kan. Kita kena minta kad kuasa. Kad kuasa tu adalah benda yang kita memang kena minta. Okay, sebab tu saya suka tadi reformasi polis tu. Sebab kalau polis yang ronda ni, dia kena ada apa? Kamera sekarang. Betul. So mungkin masalah ni masalah yang berlaku sebelum. Sangat relevan betul. Sekarang ni dah ada kamera. Hang try lah buat.
Try buat. Tengok kamera rekod macam mana. Betul. So sebelum ni saya selalu nasihatkan minta kad kuasa sebagainya, minta nombor polis, nombor badan, tu. ambil gambar nombor plate kenderaan polis. Sekarang ni dah ada kamera. Kalau tengok tak ada kamera tu, maksudnya dia bukan on duty untuk jaga jalan raya lah. Tak polis-polis proda dia kena ada kamera. Betul, faham. Tak percaya cek. Dah diwajib dah sekarang ni. Tak pernah jumpa lagi. Jumpa betul. Boleh ada orang baik ni, orang baik. Jarang keluar malam. Jarang Malam si podcast. Ya betul. Lepas ni jumpa keluar je cari polis. Bukan polis kita. Scammer tak masuk lagi. Scammer. Ni video yang menarik perhatian kami. That one. Sebelum ni kita orang tak pernah tahu talian kecemasan ada 997. 997 ke 997? 997. Yang tahu 999 je. Betul. Dari kecil 999 Tapi bukan jaga Syakir idea. Saya pun tak tahu sebelum join polis. Saya memang tak tahu. Memang tak tahu langsung. So benda tu memang dah lama lah? Dah lama. Sebenarnya sebelum kita join Ecobelia pun dah ada. Cuma bila saya dah join ni, bila benda baru saya belajar, saya share lah. Faham. Saya setuju. Dan 997 ni bagi saya inisiatif yang sangat-sangat bagus. Saya just nak bagi tahu satu data yang dahsyat lah. Jadi saya ingat minggu terakhir kami di Icon, kami pergi ke Jabatan Jenayah Komersial di PDRM. Dia bagi tahu lah satu hari purata satu hari rakyat Malaysia rugi 2 juta akibat scam. Satu hari. Dia bukan satu bulan, satu minggu, satu hari. Berapa tadi? 2 juta. Ya Allah. Dan memang benda ni berlaku Disebabkan scam? Disebabkan online scam. Okey. Hebat dong. Saya pernah tanya, kenapa kita tak boleh nak lawan dia orang ni? Boleh cakap kita memang tak cukup teknologi. Faham. Kita nak catch up kepada teknologi scam tu. Teknik-teknik scam dia orang tu sangat berbahaya. Dan bagi saya, satu cara lawan scam adalah kesedaran. Kesedaran. Kita kena sedar dan kita kena jadi orang yang bijak. Jangan mudah percaya kepada scam ni. Betul. Okey. Dan bila ada benda macam ni, itulah kerajaan perkenalkan 997. 997 ni asalnya dia adalah usaha di antara PDRM plus Bank Negara Malaysia. So bila kalau kita kena scam, kalau kita rasa macam kita dah terbagi duit dekat orang, kita boleh call 997. Dan 997 akan terus detect duit tu transfer ke mana. Dan dia boleh pulangkan balik duit tu. Dengan syarat duit tu belum keluar daripada akaun. Biasa kalau orang ni terlibat dengan, kita panggil kelda akaun ni lah, scam duit, dia takkan jatuh kat satu akaun ni tau. Dia akan pergi ke akaun sini, akaun situ, dia akan larikan duit tu ke beberapa akaun. Selagi duit tu dalam akaun, BNM boleh trace dan hantar balik duit tu. Tapi kalau duit tu penipu tu dah keluarkan cash, sorry lah, nothing we can do. Dia ada tempoh dia ke maksudnya? Okay, saya setuju, selalu kata you call dalam tempoh 24 jam, ada kemungkinan untuk kita dapatkan balik duit tu. Sebab orang yang biasa buat scam besar-besar ni, dia tak keluarkan duit AI. Dia akan tengok kumpul, dia keluarkan. Sebab tu kalau kita cepat dalam masa 24 jam, kita boleh dapatkan balik duit tu. Sebab tu dia kata kesedaran. Dia tak janjilah, tak janji. Selagi mana duit tu belum keluar, dia boleh bagi balik. Tapi kalau duit tu dah keluar, nothing we can do lah. Duit dah jadi cash tu. Macam mana kita kejar kan? Faham. Dan saya nak pesan satu lagi lah. Ni selain daripada 997, kedua ni, ada orang kadang dia komen kata call tak dapat pun. Hari tu saya cakap ya ke, saya call dapat. Tapi hari tu ada kawan saya, memang dia kena scam. Saya suruh dia call, dia kata tak dapat. Saya pun pelik lah bila saya call dapat. So saya cakap, cuba kau pakai phone orang lain. Kadang-kadang phone kita ni ada guna VPN, ada guna Truecaller lah apa, dia ada sekat sikit bila nombor melibatkan agensi kerajaan ni. Sebab saya, phone saya memang tak ada apa-apa, pure je. So bila call memang terus dapat. So memang talian dia 24 jam. So kalau siapa yang kata call tak dapat, kan dia kata tak ada perkhidmatan dan sebagainya, cuba call guna phone member. Ni saya bagi pro tip extra lah. Dan ketiga ni saya nak pesan, budaya scam ni akan hidup sebab kita ada banyak masalah kedai account. Kedai akaun ni orang bagi pinjam kad bank ni kepada orang lain. Okay, bila bagi pinjam kad bank ni kepada orang lain, dia sebenarnya satu kesalahan jenayah. Okay, kad bank kita tak boleh bagi kepada orang lain. Kad bank tu adalah tanggungjawab kita. Kita tak boleh kata nak kad bank saya, mak pakai lah apa. Tak boleh, itu kita punya. Dan dulu ada dekat FB orang iklankan siapa ada kad akaun yang tak pakai boleh sewa kepada pihak kami. Kami dekat FB ada. Memang ada. Dan sekarang ni ada satu lagi baru. Kadang-kadang orang susah ni dia buat pinjaman.
pinjaman kredit komuniti ke, pinjam dekat Along ke apa kan. Bahaya. Dia orang ni minta kad bank. Alasan dia orang Fizikal lah. Fizikal. Dia kata senang, nanti dia orang boleh potong je duit bila dia orang pegang kad bank tu. Dia ambil akaun kamu tu jadi account. Scam tu semua masuk ke duit kamu. So bila orang buat laporan, yang keluar nama kamu. Kamu yang kena tahan dekat mahkamah. Bahaya. Dan kerajaan punya keras kita nak lawan benda ni. Dulu kalau terlibat yang kedai akaun, denda dalam 2,000 maximum. No, sekarang denda penjara plus 10,000. Kerajaan dah naik kan. Sebab kita kena lawan benda ni. Dah tak boleh sangat dah. Faham. So, saya kisah, saya pun banyak terima. Dan kalau korang terlibat yang kedai akaun, tak boleh buka akaun, brother. Any account bank semua kena sekat dan tak boleh nak buka. Macam tu je habis future. So saya nak pesan 14 tu lah. Account sendiri, kad ATM sendiri, jaga, jangan bagi orang. Boleh bagi nombor account je sebab nak bayar kan, minta member bayar. Aku dah bayar makanan, kau tak bayar lagi. Nombor account boleh share tapi kad account jangan. Kad account jangan. Fizikal tu. Fizikal tu jangan. Wish. Jangan sesekali bagi kepada orang lain. Tak, terkejut yang kata yang buat sewa tu satu. Lepas tu kalau kata buat pinjaman, meh bagi itulah. Memang ada. Well, weh. Janganlah weh. Jangan bagi kad. Tu orang kita macam duduk KL mungkin tak perasan, tapi masalah ni berlaku di seluruh Malaysia boleh berlaku. Mesti akan ada banyak trik. Nak tak nak fizikal dia akan ambil. Dia akan ambil fizikal. Dia akan ambil fizikal. Ada pula kes yang kena berhati-hati lah. Kadang-kadang kita nak isi payment nak bayar, cuba tengok lo website bank tu betul ke tak. Kadang kita masuk ada termasuk username dengan password itu dia orang dah ada, dah boleh guna dah. Bahaya. Saya pernah baru-baru dia. Saya account Google saya orang nak hack. Sampai orang tu hantar mesej, please approve. Dia ingat kita ni budak-budak nak gula-gula kita kan. Saya who are you? Tak reply pula. Aduh. Itulah pesanan saya berdepan dengan masalah scam ni. Menarik. Bahaya. Dia yang best tu sebab kita orang kan dulu macam mention tadi lah, part yang kita orang praktikal dekat airport kan. So tak tahu situasi sebenarnya. Bila dah dengar banyak-banyak cerita, dia macam di dunia lain lah di airport. Betul. Ada yang sampai satu job lepas 40 orang, terus orang tu jadi kaya, tukar kereta tiap-tiap bulan lah. Ini antara cerita yang kita orang dengar lah. Tu yang ada peluang kita orang cuba nak mengimbau kembali lah cerita-cerita tu kan. Kita dulu 2019 sempat setahun kita praktikal di airport lah. Di airport. Yes, memang problem yang agak besar dan masalah lah. Kalau kita sembang pasal pintu masuk negara ni, banyak topik kita boleh keluar. Dia ada ingat tak tahun lepas ada warga negara Israel boleh terlepas masuk kat Malaysia. Betul. Ada. Tu sebab dia ada pasport kedua, dia ada pasport Perancis. Kita pula tak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Mana nak kita nak data orang Israel. Betul. So dia masuk guna pasport Perancis. Lepas tu pula kita macam-macam lah. Saya suka lah kalau terbaru selain daripada counter setting kita lawan, kemudian pun ada berkenaan APSS, Advanced Passenger Screening. So maksudnya kepada luar negara tu dia kena isi maklumat. So immigration dekat sini dah boleh check dah. Kalau ada individu yang kita berbahaya, kita dah boleh check. Sekarang ni pun quite bagus lah. Kita nak elak counter setting, nak mengelak ni, kita ada My Border Pass kan. My Border Pass. Isi QR je keluar. Dekat Tambak Johor tu lagi senang. Orang nak keluar masuk Malaysia Singapore, scan je. Scan keluar, scan masuk. Laju panjang-panjang lah. Kalau tak ada jam bro dekat situ. Betul. Tapi tak faham lah, orang still nak jumpa depan-depan fizikal. Betul. Kadang-kadang orang tak percaya dengan teknologi ni. Tapi betul lah, kita buat beta testing, kita test. Tapi bila terbukti berkesan, saya percaya lah orang akan adopt. Kita pun dah zaman AI lah sekarang ni. Kalau kita tak kejar benda tu, kita tertinggal lah. Kita akan tertinggal. Sama lah dekat kaunter immigration sekarang tu pun orang semua pergi ke kaunter fizikal jumpa orang tu kan. Betul. Dia tak nak guna yang auto gate tu. Betul, auto gate. Yang ada yang face scan ada. Dia malu kot. Macam saya pun first time guna pun malu. Macam mana ni kalau salah ni takut macam mana? Salah betul. Nak keluar jalan kena bahan nak dengan member. Biasa keluar jalan orang nak get kita. Hadap je lah. Hadap je. Teknologi baru. Yang bahan-bahan pun member je pun. Aduh. Lepas dah keluar tu settle dah. Dah pakar lah lepas tu. Benda baru aku cakap, belajar. Benda baru kita cuba. Explore je. Kita nak check list kau ada apa-apa yang tertinggal. Boleh nak masuk sikit ke? Boleh. Kes bola dengan JPN. Allahu Akbar. Walaupun boleh sangat. kita tak payah pergi more deeper lah sebab Kau minat bola ke?
Chelsea ni Manchester City. Astaghfirullahalazim, boleh salam lepas ni. Boleh salam lepas ni. Nak salam sekarang tak larat pula. Dan sebenarnya kita orang pun dah kecewa. Dua-dua tim lokal kita orang pun dah semakin merudum. Perak apa tu? Perak dengan Kedah pasal Perak Liga Malaysia. Saya pun sama, saya Melaka. Salam. Geng-geng yang dah tak wujud. Betul. Dah tak wujud dekat Liga Super ni. Boleh cerita sikit? Liga Super ni bagi Johor je lah. Dia cerita sikit. Itu ada tengok video Azri dekat TikTok pasal JPN bezanya nak main dengan Malaysia, macam mana dia warisan. Boleh go sikit detail tentang JPN, pendaftaran warisan. Isu bola ni saya memang fan lah. Saya memang fan bola. Dan saya passionate buat bola ni. Walaupun tak ada gaya macam orang main bola. Tapi saya suka tengok. Sama, saya macam tu lah. Saya main bola tak, tapi main bola tak pandai. Tapi komen pasal bola pandai. Betul. Ni boleh go next episode ni. Boleh. Nanti kita set. Boleh. Okay, isu dia bermula sebab kita ada 7 pemain naturalisasi. Betul. Yang masuk jadi pemain bola Malaysia, mewakili negara. Lepas tu tiba-tiba FIFA cakap dia orang ni tak sah. Okay, FIFA cakap dia orang ni tak sah, bukan pemain warisan. So kita kena faham okay, di bawah kewarganegaraan ni adalah kuasa kerajaan negara. Bawah kerajaan Malaysia, di bawah Perlembagaan Persekutuan. Kita nak jadi warga negara ni, dia ada 3 cara, 3 jalur. Jalur yang pertama automatik lah, macam kita lah. Ada mak ayah lahir orang Malaysia, by law kita adalah orang Malaysia. Okay, itu dari segi kita panggil operasi undang-undang. Kedua, kita panggil dari segi pendaftaran. Pendaftaran ni maksud dia orang-orang yang mungkin dia lahir dekat luar negara. Jadi dia bila lahir kat luar negara ataupun mak ayah dia kahwin dengan orang warga negara asing. So dia ada kemampuan untuk ada warga negara luar. Malaysia tak bagi Malaysia tak bagi kita ada 2 kewarganegaraan, 1 saja. So sebab tu dia ada by pendaftaran. Maksudnya you pilih you nak jadi warga negara Malaysia ke atau negara luar. So dia kena daftar sebelum berumur kalau dulu 21, sekarang 18. 18 kena daftar. Dan yang terakhir sekali naturalisasi. Naturalisasi ni adalah kita boleh bagi pada siapa-siapa saja yang kita nak sebenarnya, selagi mana apabila dia memohon untuk menjadi warga negara dan dia memenuhi syarat-syarat tu. Syarat-syarat dia berkelakuan baik, ada kemampuan berbahasa Melayu. So ramai lah orang tanya, player bola Malaysia serius boleh cakap Melayu. Jadi kena tengok syarat bawah dia. Syarat bawah dia kata syarat-syarat tersebut boleh dikecualikan sekiranya kerajaan berpuas hati dengan perkara tersebut. So maksudnya kerajaan boleh ketepi lah syarat tu. Dan kita kena berlaku jujur lah. 7 player bola ni kita ambil sebab memang kita nak suruh dia main bola. Betul. Bukan sebab kita saja macam perform je ada orang Argentina jadi orang Malaysia. Memang kita nak suruh dia jadi pemain bola. So dari segi naturalisasi settle. Maksudnya kerajaan tak ada langgar apa-apa. Dari segi Kementerian Dalam Negeri lah, semua benda adalah mengikut peraturan. Jelas. Cuma dia jadi problem apabila nak jadi pemain bola. Okay, bawah FIFA punya peraturan, kalau bayangkan dia peraturan dia adalah kalau orang tu adalah pemain naturalisasi, dia boleh jadi pemain warisan kalau dia dah tinggal di Malaysia selama 5 tahun. Selama 5 tahun lebih. So itulah player macam Sumare, macam Nacho Insa, betul. Macam Junior Esta. Dia ni dah main kat Liga Malaysia lama dah. So bila dia dapat naturalisasi tu, straight away boleh mewakili Malaysia. Ataupun kalau tak tinggal 5 tahun, dia orang ada mak ayah yang lahir di Malaysia ataupun atuk nenek yang lahir dekat Malaysia. So dia orang boleh terus main. So itulah yang didakwa oleh 7 orang pemain ni. Dia orang kata dia orang ada atuk nenek dia orang yang lahir dekat Malaysia. Okay, kenapa FIFA ada peraturan ni? Sebab kalau FIFA tak ada peraturan ni, nanti mana-mana negara je. Contohlah kita bagi orang Brazil, kau macam power je, main jadi rakyat Malaysia terus main. Orang Argentina macam power main jadi rakyat Malaysia terus main. Tak boleh lah. FIFA nak kawal. Sebab nanti semua negara shopping. Kau jadi rakyat negara aku, aku jadi rakyat negara aku. So at least dia ada sekatan 5 tahun. Jadi boleh. Kau kena duduk negara tu 5 tahun tu, baru kau menjadi player bola negara tu. Itulah takrifan warisan. So peraturan FIFA dengan peraturan kerakyatan Malaysia ni lain. Different. So FAM dia kena deal dengan FIFA tu. So saya tak nak komen lah isu FAM FIFA ni, sebab dia masih lagi peringkat rayuan dan sebagainya. Tapi bagi saya, kalau waktu dihantar kali pertama tu FIFA dah kata okay. So maksudnya ketika player tu main dah betul dah. Cuma selepas FIFA buat siasatan, dia jumpa bukti-bukti lain pula. So sekarang ni kita pun tak tahu siapa yang
bersalah ke apa sebenarnya. Kita tak tahu. Betul. Dan latest tadi saya dengar player 7 orang tu mungkin nak saman 3 hari lepas tuntutan 3 hari lepas. Bagi saya jawapan tu ada kat dia orang. Jawapan tu hanya mereka bertujuh saja yang tahu. Betul. So kita tunggulah. Tapi cuma dari segi peraturan kerakyatan ni, kerajaan kita nothing. Sebab tu kalau kita dah buat salah, dah lama dah orang saman kerajaan Malaysia ni. No. Kita follow peraturan. Cuma dari segi peraturan pemain bola tu, FAM, FIFA tu, itu different lah. FAM kena settle kan lah. Zri, cara awak bercakap awak passionate dalam bola tu, kita sikit, rasa kita bertiga rasa mesti awak kecewa kecewa. Saya macam lepas isu ni berlaku, just tengok lah kesusahan bola Malaysia pun. Malu lah. Paling malu ada rasa. Paling malu kena bahaya dengan Indonesia. Jiran-jiran kita. Paling malu ni kena bahaya Indonesia. Tapi kalau Indonesia bahaya kita, tunjuk buku merah. Pasport nombor 3 terbaik dunia. Terdiam pada orang tu. Malu. Dan benda ni tak sepatutnya berlaku lah. Betul. Sayang. Betul, sayang. Adi, ada berapa soalan? Sebelum kita mengakhiri, sudah mencapai 1 jam bersidang. Allah. Macam persidangan ASEAN kan. Tak ada. Rasa itu saja kot. Okay, terima kasih. Last pro tip lah kepada kita orang remaja yang paling basic untuk keselamatan lah. Keselamatan macam mana tu? Kehidupan. Apa-apa je. Dulu di tengah. Scammer kita dah sentuh. Parti dah. Saya tinggalkan dua pesanan. Pesanan saya yang pertama, orang muda jangan takut mencuba. Kita orang muda memang akan buat kesalahan. Kita akan banyak salah sana sini. Tapi bila kita buat salah, maksudnya kita tak berhenti mencuba. Try lah. Saya pun muda lagi, tak jauh lagi, baru 32. So muda lah lagi. Dan yang kedua yang saya suka adalah anak muda ni bila terima apa maklumat, terutamanya zaman TikTok ni okey bagi saya, paling teruk thread lah. Zaman thread ni check dulu maklumat tu. Kau hidup zaman AI, zaman ChatGPT, zaman Gemini, check saja. Contoh macam contohlah ada orang kata, ada pemimpin Thailand kata Perdana Menteri kita ni pengkhianat lah apa semua kan. Benda tu kalau check tak betul pun. Orang yang cakap tu bukan orang kerajaan pun. Kita sebar kerajaan Thailand marah Malaysia lah. Itu dari segi kerajaan. Tapi dari segi diri sendiri pun, kadang dapat maklumat, anda menang RM10,000 tekan sini boleh claim. Janganlah mudah percaya. Dan dunia ni tak ada orang nak bagi duit free. Tak ada jalan singkat lah. Tak ada. So sentiasa semak maklumat. Saya tak ingat lah mana saya pernah dengar ayat ni, tapi saya jadikan pedoman hidup. Bila berdepan dengan maklumat ni, saring sebelum mereng. Kalau kita tak saring, kita akan mereng. Kita kena saring tu. In fact, saya yang bercakap ni, Syakir bercakap ni, Aidil bercakap ni, penonton kat rumah saring tu. Double check apa yang kita cerita. Apa yang saya cerita ni, double check. Banyak je. Bila kita check ni, kita akan belajar sendiri dan kita akan lagi ingat. Daripada kita dengar je, percaya je. Itulah nasihat saya untuk orang muda. Sebab orang muda sekarang ni, kita hidup zaman informasi pelbagai. Kita pun tak tahu apa yang betul, apa yang tak. Kenalah check. Kita hidup zaman ada orang kata Melayu dulu boleh terbang. Bro, belajar beda kapal pada orang Melayu. So tolonglah kita kena sentiasa check balik maklumat kita. Betul. Itu adalah pesanan daripada saya. Dia yang terbang tu tak boleh tahan tu. Allah. Rasa itu saja. Terima kasih banyak duduk dengan kita. Walaupun dalam masa sekejam kan, tapi rasa macam banyak input lah kita dapat. Terima kasih. Semua ni alternatif daripada KDN. Betul. Yang kita belajar, yang aku rasa kita sendiri pun tak tahu. Betul. That's why kita jemput dan kita panggil dan kita nak tahu. Boleh. Itu juga sebenarnya motif Nonating Podcast. Lupa nak intro dekat Azri tadi. Dia tak tahu apa-apa kan. Tak tahu apa-apa. To be direct, aku sendiri yang create podcast ni lah. Sebab dia tengok banyak-banyak podcast yang lain dan orang duk komen pasal dia punya host. Apa dia ni tanya soalan bodoh, tak tahu apa-apa ke dia ni? Kita tengah mandi, tak tahu apa-apa kan. Aku terus, okay lah, aku nak jalan podcast. Kita borak No Nothing kan, tengok podcast. Nak tak Melayu macam ni sangat kan.
podcast tahu apa-apa. Tak tahu apa macam tak tahu apa kan. Kat Know Nothing, okay, Nak start. bagi ada nama sikit kan. I see. Promo sikit lah. Boleh tengok podcast saya juga. Okay. Kalau betul. ada minat politik, Politik. dengar isu semasa, boleh dengar Atas Pagar. Ada di Spotify, ada di YouTube. Ada Apple Podcast, tak tahu ada ke tak. Spotify, di YouTube memang ada. Boleh dengar Atas Pagar. Kita akan release episod terbaru tentang Perudu Sabah ni, Pilihan Raya Umum Negeri Sabah. Boleh tengok jugalah. Itulah, baik budaya dengar podcast ni bagus sebenarnya. Tapi itulah, saring sebelum miring. Jangan mudah percaya. Mudah percaya. Apa, kalau siapa nak mencari Azri Abdullah, cari di mana? Boleh cari saya di TikTok, Azri Abdullah Lawyer Kampung. Kalau di Twitter, Azri Abdullah juga. Tapi Twitter tu lebih kepada kadang tweet kucing, tweet bola, tweet politik, kadang meluah perasaan lah. Campur-campur lah. Faham. TikTok tu memang informatif. Saya pernah try buat video sendu apa, orang tak lihat. So, kena informatif je lah. Instagram tak perlulah, Instagram tu private. Faham. Saya memang post puisi dekat Instagram. Dan di Facebook saya lebih kepada tulisan-tulisan politik lah. Nama yang sama terpakai untuk semua social media. Dia bukan berkenaan dengan KDN sajalah. Aku dah perhitungkan lawyer kalau di apa-apa persoalan yang nak TikTok tanya. saya memang biasa, kalau orang DM saya akan reply. Saya akan reply. Semua saya minta maaf lah kadang cepat terlambat. Saya ni memang bukan penggemar TikTok. Saya akan buka kalau nak post je. Kalau saya tak post, kalau ada jarak post lama, bersidai lah DM dalam tu. Tapi saya akan jawab. Saya delete DM ini je. Kalau DM tu bagi stiker Assalamualaikum, saya delete. Direct je lah. Direct je lah. Direct nak tanya apa kan. Faham. Takat ni kalau orang tanya, bang nak tanya sikit pun saya boleh nak tanya apa tu. Tapi tanya je terus. Tanya je terus, saya akan reply. Ini janji saya lah kepada pengikut-pengikut saya kat TikTok. Kalau tanya, saya memang akan jawab. Komen susah sikit sebab terlalu banyak. Saya pun tak rajin nak scroll komen. Kadang-kadang saya nampak, saya reply lah. Kalau DM, saya janji saya reply. Janji pilihan raya. Baik, terima kasih. Thank you so much, Lawyer Kampung. Terima kasih. Bersama dengan kita. Terima kasih Know Nothing. Terima kasih. Sebenarnya aku pun masih rasa serba salah sebenarnya. Plan memang nak set up dekat studio. Allah, tak apa. Selesa sangat ni. Sesuai dengan nama saya, orang kampung. Sesuai sangat. Orang dia sangat humble. Dulu dekat KDN dia ada tagline. Tapi saya dah lama tak guna tagline. Apa tu? So saya Lawyer Kampung, Peguam Desa, Kupasan Antarabangsa. Walah. Apa, saring sebelum mereng. Boleh gambar dulu. Ekonomi Fantasia ada tagline tapi sekarang dia tak sempat. Nak selit satu, ikon belia KDN tu memang semua orang boleh. Dia ada invitation. Kalau ikut tahun pertama, dia berumur 18 hingga 35 tahun. Boleh. Tapi memang open lah. Open. Tak ada kata kena ada kelayakan undang-undang ke apa. No, open. Tapi open. dia ada task yang dia kena buat lah. Ada task yang kena buat. Dan bagi saya, kalau saya beruntung dengan batch saya tu, very helpful. Semua orang membantu sama lain. So kita belajar and grow together lah. Dulu kita orang terbuka pula balik ni. Sebab nak viral tu, boleh kita macam bersaing lah sama 40 orang kan. Semua buat hal masing-masing. Tapi bila fikir balik, bila pengajar cakap kita nak target video-video kita ni sampai kat masyarakat. Semua. So dah kita bincang. Apa tajuk sesuai, tengok strength masing-masing, buat tajuk apa. Saya ingat video saya first viral pasal penjara, pasal parol. So orang boleh balik, orang banduan ni dapat parol boleh balik raya. Saya buat video tu depan Museum Penjara kat Melaka. Itulah first 100,000 lebih viral. Semenjak itu bila belajar lagi dengan kawan-kawan, pergi. Jujur saya kat video masuk hutan tak expect pun. Tak expect langsung. Tengok dah dekat pin tu lah. Sebab video tu part 2. Oh ya. Part 1 dia tak pergi. Part 2 yang pergi lain dia. Saya rasa orang tak puas hati tengok saya pakai Air Jordan masuk hutan. Tengok kan, terkejut kan. Ini rare ni. Lepas tu pakai spek lah masuk hutan. Orang panas lah. Saya tak expect. Itulah rezeki yang kita tak tahu. Betul. Baik, terima kasih. Rasanya kalau nak buka banyak lagi cerita, kena pergi episod lain. Betul. Jadi 2 jam penuh story ni. Terima kasih kepada siapa yang menonton Know Nothing Podcast. Boleh subscribe ataupun follow kita dekat semua social media. Follow Azri dan juga follow Aidil dengan podcast Atas Pagar. Atas Pagar. Okay, kalau siapa nak lain video lain, kami ada tingkatkan link dekat atas ni. See you guys in next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Terima kasih.